I tak faham kenapa warga generasi sebelum kita duk lah asak-asak kita ni suruh kahwin dan sebagainya. Seolah-olah memanglah okey lah kalau dia dapatkan kebahagiaan melalui dengan cara itu, baguslah untuk mereka, good for them lah. Tapi hakikatnya macam you find your happiness there, macam doesn't mean that it defines other people's happiness. Sometimes aku tengok yang duk suruh lah paksa orang tu kahwin itu ini. Dia tak bahagia Dia tak bahagia pun. Wah gitu, betul. Aku nak ambil cuti panjang, kau tak apalah, kau dah kahwin, habis tu cerai lah. Weh, I pernah cakap benda tu kat orang. Macam kalau kau bitter sangat dengan aku bahagia single, kau cerai sekarang. Si travel sana, travel sini apa semua, bestnya itulah. Tapi kau boleh lah, kau single, habis tu cerai lah. Macam apa pasal aku pula kena tanggung? Aku tak boleh cuti lama, aku tak boleh pergi travel disebabkan keputusan kau. Yang kau yang nak kahwin tu dengan bini kau. And then I tak tahu kenapa dia selalu macam dalam bernada perli, macam best lah, you okay lah, you single. Aku macam, kau tak tahu ke orang single ni nangis semalam tiba. Tak, aku tak nangis semalam. Kau kenapa? Itu satu, aku kena balik awal. Kau tak faham, kau tak ada anak. Macam engkau pilih untuk ada benda tu, kenapa aku kena tanggung kerja kau? Faham tak? I pernah cakap macam ni kat orang yang memang cakap pasal anak kan. Baru I tahu anak tu beban. You cakap macam tu kan? Tapi betul lah. Macam dia terdiam babe, dia meletakkan beban tu kat kita pula. Macam kita kena fikir untuk dia. Kau tak faham, anak-anak ni lain-lain nak jaga semua. Aku kena faham. Tu kan anak kau. Aku choose this life sebab aku tak nak macam kau lah.